Berita seorang pelajar tahfiz melarikan diri dari sekolah tersebar kerana dia didakwa didera secara oleh kaki tangan sekolah tahfiz. Disebabkan berita itu, ada seorang pelajar tahfiz iaitu mangsa dalam kes ini telah memberanikan diri memberitahu kepada ibu bapanya apa yang telah berlaku pada dirinya beberapa bulan lepas, iaitu kejadian yang didakwa serupa berlaku. Ibu bapa mangsa kemudian membuat laporan polis dan kertas siasatan pun dibuka. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada hari kejadian, mangsa dipanggil oleh suspek untuk naik ke bilik suspek. Sebaik masuk ke dalam bilik tersebut, mangsa melihat ada beberapa orang pelajar lelaki lain sedang mengurut tangan dan kaki suspek. Suspek kemudian meminta pelajar-pelajar lain keluar dari bilik tersebut. Ini bermaksud hanya mangsa dan suspek sahaja berada di dalam bilik pada ketika itu. Mangsa memberitahu bahawa dia mendengar bilik itu dikunci semasa pelajar-pelajar lain keluar. Mangsa kemudian diminta suspek untuk mengurutnya. Suspek kemudian meminta mangsa baring di atas katil iaitu di sebelahnya. Suspek kemudian melakukan oral ke atas mangsa. Selepas itu, suspek meminta mangsa melakukan oral ke atasnya. Ini dilakukan oleh suspek ketika dalam posisi berdiri dan mangsa dalam posisi melutut. Suspek kemudian memasukkan ke dalam mulut mangsa. Mangsa memberitahu bahawa kejadian itu selesai dengan cepat dan semasa dia keluar dari bilik, dia telah diberi amaran oleh suspek supaya tidak memaklumkan kejadian itu kepada sesiapa. Beberapa bulan selepas kejadian jijik itu berlaku, mangsa menguatkan dirinya untuk memberitahu kejadian itu kepada ibu bapanya dan akhirnya keluarga mangsa membuat laporan polis. Mangsa mempunyai kekuatan untuk memberitahu kejadian jijik itu kepada ibu bapanya adalah selepas berita dakwaan penderaan kaki tangan sekolah tahfiz terhadap pelajar tersebar. Pemangkinnya adalah selepas pelajar tahfiz yang melarikan diri dari sekolahnya itu atas kejadian yang didakwa berlaku serupa dengan mangsa. Selepas laporan polis dibuat, suspek berjaya ditahan polis untuk siasatan. Suspek kemudian diheret ke mahkamah untuk dibicarakan. Suspek yang bernama Adib, 20 tahun, telah dituduh dengan sengaja melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i terhadap seorang pelajar tahfiz yang bernama Rashid, bukan nama sebenar, berumur 13 tahun ketika kejadian. Adib didakwa melakukan kesalahan itu di dalam sebuah bilik di sebuah pusat tahfiz yang terletak di Taman Sirah UK Perdana Ampang dalam daerah Hulu Langat dalam negeri Selangor pada Julai 2014 kira-kira jam 4 petang. Adib didakwa di bawah Seksyen 377C Kanun Keseksaan dalam kurungan Akta 574 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan jika disabitkan kesalahan. Perbuatan Adib memasukkan ke dalam mulut Rashid adalah intipati pertuduhan ke atas Adib. Untuk makluman, tertuduh dibicarakan di dua mahkamah berasingan iaitu di Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate. Di Mahkamah Session, tertuduh dibicarakan atas pertuduhan melakukan persetubuhan luar tabi'i terhadap Rashid. Manakala di Mahkamah Magistrate pula, tertuduh dibicarakan atas pertuduhan melakukan kelucahan melampau terhadap 3 pelajar lain di pusat tahfiz yang sama. Di Mahkamah Session, pihak pendakwaan memanggil 6 saksi lain. Saksi pertama yang dipanggil adalah Inspektor Zawani, ialah seorang pegawai polis yang merupakan pegawai penyiasat kes ini. Saksi kedua iaitu Inspektor Rashila, merupakan pegawai polis yang menemubual mangsa di Child Investigation Centre CIC. Saksi ketiga iaitu Korporal Mazir, merupakan anggota polis yang menyampaikan laporan perbuatan mangsa kepada tertuduh. Saksi keempat iaitu Muhammad Izzuddin, merupakan kaki tangan pusat tahfiz dan juga ipar kepada tertuduh. Saksi kelima iaitu Lance Corporal Fauzi, merupakan jurugambar polis. Dan saksi keenam iaitu Inspektor Vira Mutu, merupakan pegawai yang bertanggungjawab menjalankan rakaman temuduga di CIC. Setelah mendengar keterangan saksi, Hakim Mahkamah kemudian memerintahkan tertuduh untuk membela diri. Pembelaan tertuduh adalah berdasarkan alibi bahawa dia tidak berada di pusat tahfiz berkenaan pada hari dan masa seperti yang dinyatakan dalam pertuduhan.
Ini berikutan kerana kejadian yang menimpa Rashid itu berlaku pada bulan puasa iaitu bulan Ramadan, dan pada hari tersebut tertuduh mengatakan yang dia membantu seseorang yang bernama Muhammad Fakhrul Razi menjual roti john di bazar Ramadan tempatan. Semasa pembelaannya di Mahkamah Session, tertuduh gagal memanggil Muhammad Fakhrul Razi yang dinamakan dalam notis alibi, tetapi sebaliknya dia memanggil seorang lagi saksi yang bernama Muhammad Irfan ke mahkamah. Irfan memberi keterangan dengan mengatakan bahawa tertuduh tidak berada di pusat tahfiz pada ketika itu, tetapi tertuduh menjual roti john dalam tempoh yang disebut dalam pertuduhan. Ibu tertuduh juga dipanggil untuk memberi keterangan di mahkamah. Pada dasarnya, ibu tertuduh meletakkan asas bahawa keseluruhan insiden yang melibatkan dakwaan pencabulan di pusat tahfiz itu didalangi oleh orang yang mempunyai masalah dengan suaminya iaitu bapa tertuduh. Untuk makluman, bapa tertuduh merupakan mudir iaitu guru besar di pusat tahfiz berkenaan. Bapa tertuduh turut memberi keterangan bahawa pusat tahfiz tersebut menjadi mangsa konspirasi beberapa pihak yang pernah terbabit dalam kucurian cek miliknya, dan bapa tertuduh turut mendakwa tanda tangannya turut dipalsukan pada beberapa keping cek. Oleh itu, pembelaan adalah salah satu penafian terhadap insiden yang pernah berlaku seperti yang didakwa oleh Rashid, dan keseluruhan dakwaan berkaitan isu pencabulan pelajar di pusat tahfiz itu dilakukan oleh beberapa orang termasuk Muhammad Izzuddin iaitu ipar tertuduh yang mempunyai masalah dengan bapa tertuduh. Setelah meneliti keterangan kedua-dua belah pihak dengan teliti, Hakim Mahkamah Session mendapati bahawa pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Peguam bela tertuduh memohon mahkamah supaya menjatuhkan hukuman ringan terhadap tertuduh kerana ia adalah kesalahan pertama tertuduh dan tiada kecederaan atau kesan trauma kekal yang berlaku kepada mangsa. Timbalan Pendakwa Raya yang mengendalikan kes luar tabi'i di Mahkamah Session memohon mahkamah supaya menjatuhkan hukuman setimpal kepada tertuduh sebagai pengajaran dengan mengambil kira tertuduh sebagai warden pusat tahfiz tersebut yang telah mengambil kesempatan melakukan perbuatan tidak bermoral itu. Mahkamah Session kemudian menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun dan 6 kali sebatan terhadap tertuduh. Mahkamah Session membuat keputusan itu selepas mendengar keterangan 9 saksi pendakwaan dan 4 saksi pembelaan termasuk tertuduh yang bermula perbicaraan pada tahun 2016. Di Mahkamah Magistrate pula, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 377D Kanun Keseksaan bagi 3 pertuduhan atas kesalahan melakukan kelucahan melampau terhadap 3 pelajar lelaki lain yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun jika didapati bersalah. Setelah meneliti keterangan kedua-dua belah pihak dengan teliti, Hakim Mahkamah Magistrate juga mendapati bahawa pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Timbalan Pendakwa Raya yang mengendalikan kes kelucahan melampau di Mahkamah Magistrate pula berhujah bahawa hukuman berat perlu diberikan kepada tertuduh kerana perbuatan itu bukan sahaja menyebabkan masa depan kesemua mangsa musnah tetapi juga telah menjejaskan institusi tahfiz di negara ini. Kerana nila setitik rosak susu sebelanga, tertuduh merupakan tenaga pengajar yang mengajar Al-Quran di tahfiz berkenaan. Mana-mana agama pun mengajar sesuatu yang baik dan bukan melanggar fitrah kemanusiaan. Mangsa juga telah membayar yuran untuk belajar tahfiz, namun balasannya adalah anak-anak ini diperlakukan perkara yang jijik sebegitu rupa. Pihak pendakwaan juga memberitahu bahawa kesemua mangsa mengalami trauma teruk dan terpaksa mendapatkan rawatan kaunseling secara berterusan untuk memulihkan emosi mereka. Mahkamah Magistrate kemudiannya menjatuhkan hukuman penjara 20 bulan terhadap tertuduh bagi setiap 3 pertuduhan melakukan kelucahan melampau, iaitu dengan meraba kemaluan 3 pelajar lelaki berusia 14 tahun di tempat sama antara Januari 2015 dan April 2015. Mahkamah Magistrate memerintahkan tertuduh supaya menjalani hukuman penjara secara berasingan terhadap 3 pertuduhan tersebut. Ini bermaksud tertuduh dikehendaki menjalani hukuman penjara selama 60 bulan iaitu bersamaan dengan 5 tahun.
Jika dihitungkan keseluruhan hukuman yang dikenakan terhadap tertuduh di Mahkamah Session dan juga di Mahkamah Magistrate, tertuduh dikenakan hukuman 20 tahun penjara dan 6 kali sebatan. Kes tidak hanya terhenti di sini. Tertuduh tidak berpuas hati dengan hukuman yang telah dijatuhkan ke atasnya di Mahkamah Session. Tertuduh kemudian memfailkan rayuan terhadap sabitan dan hukuman yang dikenakan ke atasnya di Mahkamah Session atas kesalahan melakukan persetubuhan luar tabi'i. Kes kemudian dibawa ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Apakah keputusan Mahkamah Tinggi? Adakah tertuduh kekal bersalah atau dibebaskan? Di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi, peguam bela tertuduh mencabar sabitan itu di beberapa bahagian. Paling utama adalah isu Mahkamah Session mengambil kira keterangan yang memudaratkan tertuduh. Ini berdasarkan fakta bahawa semasa perbicaraan, insiden yang tidak berkaitan dengan pertuduhan itu juga telah dihujahkan di hadapan Hakim Mahkamah. Dihujahkan bahawa ini telah menyebabkan Hakim Mahkamah Session dipengaruhi oleh bukti yang tidak berkaitan dengan pertuduhan itu. Peguam bela juga berhujah bahawa pengesahan telah salah dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Session. Dikatakan bahawa Hakim Mahkamah Session telah tersalah menggunakan Seksyen 157 Akta Keterangan 1950 apabila Hakim Mahkamah bergantung kepada kenyataan Rashid yang diberikan kepada polis di Child Investigation Centre CIC sebagai pengesahan. Ini menurut peguam bela adalah salah arah dalam undang-undang kerana paling baik ia adalah bukti konsistensi dan bukannya pengesahan. Peguam bela juga berhujah bahawa pihak pendakwaan tidak memanggil seorang pelajar di pusat tahfiz itu yang bernama Busri menyebabkan terpakainya Seksyen 114 Ilustrasi Kurungan G Akta Keterangan 1950. Dihujahkan bahawa Busri disebut oleh saksi pendakwaan dan Busri sepatutnya dipanggil sebagai saksi oleh pihak pendakwaan, tetapi pihak pendakwaan tidak berbuat demikian. Peguam bela juga berhujah bahawa tiada penghargaan yang sewajarnya terhadap pembelaan tertuduh oleh Hakim Mahkamah Session apabila beliau menolak pembelaan tertuduh dan seterusnya mensabitkan kesalahan tertuduh. Pada analisis Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah berpendapat bahawa Mahkamah Session telah memutuskan dengan tepat bahawa ramuan Seksyen 377C Kanun Keseksaan telah dibuat oleh pihak pendakwaan. Hakim Mahkamah Session menilai saksi dengan betul dan mendapati ia adalah fakta bahawa terdapat kemasukan tertuduh ke dalam mulut Rashid. Pembacaan nota bukti dan muka surat berkaitan transkrip rakaman video juga menunjukkan bagaimana persetubuhan itu berlaku. Keterangan yang diberikan oleh mangsa di Child Investigation Centre CIC adalah jelas. Bukan sahaja mangsa menceritakan bagaimana kejadian itu berlaku, mangsa juga boleh berdemonstrasi dengan bantuan anak patung menunjukkan bagaimana insiden itu berlaku. Lakonan semula ini walaupun menggunakan anak patung adalah bukti jelas bagaimana kejadian itu berlaku. Ia menunjukkan bahawa kejadian itu jelas dalam fikiran mangsa dan mangsa boleh mengaitkan pengalaman pahit itu dengan menunjukkan apa yang mangsa maksudkan dengan menjalankan lakonan semula kejadian itu. Menurut mangsa, tertuduh memakai kain pelekat dan baju ti ketika kejadian itu berlaku. Tertuduh mengangkat kain pelekatnya ke atas dan mengarahkan mangsa melakukan perkara jijik itu. Mangsa kemudian disoal oleh peguam iaitu berapa lama mangsa menghisap tertuduh dan mangsa menjawab sekejap sahaja. Selepas kejadian itu, mangsa mengatakan dia keluar dari bilik dan terus ke surau. Mangsa turut mengatakan dia dalam keadaan takut selepas kejadian itu. Daripada keterangan mangsa, terdapat kemasukan tertuduh ke dalam mulut mangsa. Ini memenuhi definisi persetubuhan duniawi yang bertentangan dengan aturan alam. Dinyatakan dalam keterangan bahawa mangsa telah diberi amaran oleh tertuduh supaya tidak memberitahu kejadian itu kepada sesiapa. Amaran itu mesti dilihat dari konteks budak lelaki berusia 13 tahun diberi amaran oleh guru dewasanya. Dalam konteks persekitaran tahfiz, penghormatan yang diberikan kepada orang yang lebih tua juga perlu diambil kira. Membaca keseluruhan nota bukti juga akan menunjukkan bahawa perbuatan itu dilakukan tanpa persetujuan mangsa. Justeru itu, kesemua ramuan Seksyen 377C telah dibuktikan oleh pihak pendakwaan. Hakim Mahkamah Session sebagai hakim bicara mempunyai kelebihan dapat memerhatikan gelagat mangsa sepanjang perbicaraan.
Mangsa juga menunjukkan di mahkamah bagaimana tertuduh menolak kepalanya ke bahagian sulit atau pangkal peha tertuduh. Bagi menjawab isu yang dikemukakan oleh peguam bela tertuduh, iaitu berdasarkan fakta bahawa semasa perbicaraan, insiden yang tidak berkaitan dengan pertuduhan telah dihujahkan di hadapan Hakim Mahkamah Session dan ini telah menyebabkan Hakim Mahkamah Session dipengaruhi oleh bukti yang tidak berkaitan dengan pertuduhan. Mahkamah Tinggi mengakui bahawa bukti yang tidak berkaitan dengan pertuduhan telah dikemukakan semasa perbicaraan. Ini termasuk bukti kejadian di Port Dickson. Hakim Mahkamah Session dengan tidak pasti dalam alasan keputusannya menyebut, sebelum kejadian bulan Julai 2014 di pusat tahfiz tersebut, mangsa ada juga menceritakan tentang kejadian tertuduh menghisap mangsa pada tahun 2013 semasa di Port Dickson. Kejadian ini bukanlah pertuduhan di dalam kes ini dan oleh yang demikian, mahkamah tidak akan memfokuskan kepada kejadian di Port Dickson. Mahkamah Tinggi meneliti alasan keputusan Mahkamah Session dan berpuas hati bahawa Mahkamah Session telah menangani isu keperluan untuk memberi tumpuan kepada insiden yang berlaku pada Julai 2014 dan mengabaikan insiden lain. Mahkamah Tinggi berpuas hati bahawa Hakim Mahkamah Session telah menyatakan fikirannya tentang keperluan untuk menghadkan penilaiannya terhadap bukti hanya kepada dakwaan pada Julai 2014 yang berlaku di pusat tahfiz itu. Mahkamah Tinggi juga memerhatikan bahawa Hakim Mahkamah Session tidak sama sekali terpengaruh dengan keterangan yang tidak berkaitan dengan pertuduhan terhadap tertuduh. Tiada dalam alasan keputusannya bahawa Hakim Mahkamah Session mengambil kira bukti yang tidak berkaitan. Hakim Mahkamah Session juga tidak menggunakan mana-mana keterangan tersebut untuk mengukuhkan penemuannya mengenai sabitan terhadap tertuduh. Peguam bela tertuduh berhujah bahawa Hakim Mahkamah Session telah gagal memberi pertimbangan yang secukupnya kepada pembelaan tertuduh. Perlu diingat bahawa pembelaan tertuduh adalah satu daripada alibi. Tertuduh memberi keterangan bahawa dalam tempoh yang disebut dalam pertuduhan, tertuduh sibuk membantu rakan menjual roti john di bazar Ramadan tempatan. Tertuduh pada mulanya telah menamakan seorang lelaki bernama Muhammad Fakhrul Razi, iaitu pemilik gerai yang dikatakan bekerja dengan tertuduh. Bagaimanapun, pada perbicaraan, lelaki lain yang bernama Muhammad Irfan pula yang sebaliknya memberi keterangan sebagai saksi alibi. Irfan telah menyokong versi tertuduh tentang peristiwa bahawa pada bulan puasa tahun 2014, dia dan tertuduh mengusahakan gerai roti john di bazar Ramadan. Dalam pemeriksaan balas, Irfan mengesahkan watak tertuduh. Dengan Irfan mengatakan bahawa tertuduh ada bersamanya pada bulan puasa di gerai roti john, ia bertujuan untuk menyokong pembelaan tertuduh tentang saya tidak buat, saya tidak ada, saya berada di tempat lain. Mahkamah Tinggi berpendapat bahawa pembelaan ini termasuk dalam kategori penafian kosong. Mahkamah Tinggi berpendapat bahawa pembelaan alibi yang disandarkan kepada keterangan Irfan telah gagal menimbulkan keraguan terhadap kes pendakwaan. Ibu tertuduh memberi keterangan bahawa dakwaan penderaan yang dikenakan ke atas tertuduh adalah dilakukan secara rekaan terancang. Ibu tertuduh mengatakan bahawa Muhammad Izzuddin yang merupakan menantunya dan seorang lelaki bernama Ustaz Ansori berselisih faham dengan suaminya yang merupakan mudir iaitu guru besar di pusat tahfiz tersebut. Ibu tertuduh mendakwa Izzuddin mendesak suaminya untuk mengaku mencabul pelajar di pusat tahfiz itu. Ibu tertuduh juga berkata Ustaz Ansori telah mencuri beberapa cek daripada pusat tahfiz dan juga telah memalsukan tanda tangan suaminya. Pendek kata, ada konspirasi untuk memfitnah suami dan keluarganya. Ini menyebabkan suaminya iaitu bapa tertuduh juga turut didakwa di mahkamah kerana mencabul pelajar lain. Pada dasarnya, bapa tertuduh memberi keterangan bahawa dia telah mendapati beberapa cek milik pusat tahfiz telah dikeluarkan melalui tanda tangan palsu. Bapa tertuduh berkata dia telah membuat laporan polis dan mengesyaki orang yang turut terlibat dalam pemalsuan cek itu adalah kaki tangannya iaitu Ustaz Ansori.
Bapa tertuduh juga berkata Izzuddin iaitu menantunya telah mereka-reka isu yang dibangkitkan dalam pusat tahfiz kerana Izzuddin mempunyai agenda peribadi. Ringkasnya, keterangan bapa tertuduh adalah mengenai konspirasi oleh beberapa orang yang berkaitan dengan pusat tahfiz tersebut. Ia bertujuan untuk mencemarkan nama baik bapa tertuduh untuk menutup kesalahan orang-orang yang terlibat dengan pemalsuan cek dan pinjaman peribadi yang tidak dibayar oleh seorang lelaki bernama Ustaz Rafiq di pusat tahfiz berkenaan. Setelah menimbangkan pembelaan yang dikemukakan oleh tertuduh dan saksi pembelaan yang lain, Mahkamah Tinggi berpendapat ia gagal menimbulkan keraguan terhadap kes pendakwaan. Tumpuan kes ini adalah kepada perbuatan yang dilakukan oleh tertuduh. Pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan terhadap penceritaan fakta yang diberikan oleh mangsa. Mahkamah Tinggi mendapati tiada kesilapan dari Hakim Mahkamah Session dalam menjatuhkan hukuman ke atas tertuduh. Selepas perbicaraan penuh, hukuman itu adalah munasabah untuk tertuduh. Kejahatan yang dilakukan tertuduh adalah cukup keji untuk mewajarkan hukuman penjara. Oleh itu, rayuan tertuduh ditolak Mahkamah Tinggi. Maka dengan itu, sabitan dan hukuman penjara 15 tahun dan 6 kali sebatan ke atas tertuduh dikekalkan. Jika dicampur dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Magistrate sebelumnya, ini bermaksud tertuduh kekal dikenakan hukuman penjara 20 tahun dan 6 kali sebatan. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Ustaz Adib lawan pendakwa raya 2019 8 CLJ 254 dan 2019 10 MLJ 475 Mahkamah Tinggi Shah Alam. Nombor rayuan jenayah BA 42S 83 12 tahun 2017.